Tekan je sampai habis. Dia dah lock. Tekan je sampai habis. Okey, insyaAllah kita ukur guna laser. Kita cuba buat yang terpaling lurus, insyaAllah. Okey, inilah hasil dia. Alhamdulillah. Lurus So, tak boleh pertikaikan sengit-sengit ke apa ke. InsyaAllah kita buat yang terbaik. Alright. Alhamdulillah, hari ni hari pertama kita bekerja di rumah customer ni. InsyaAllah saya cuba buat progress untuk setting trunking. Simpanlah masuk dalam kocik. So ni DB asal dia. Nanti kita akan tukar DB yang lebih baik, insyaAllah. So saya nak tengok bahagian atas ceiling. Kita nak tengok mana laluan yang mudah untuk kita buat kerja dan untuk kerja maintenance akan datang. InsyaAllah kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita, insyaAllah. Okay, ni atas dia. Tidaklah terlalu sempit dan tidaklah terlalu luas. So okey lah, masih boleh buat kerja lagi kat bahagian atas ni. Alright, InsyaAllah saya cuba guna casing 2x1 untuk buat dia punya laluan. Okey, alright. Assalamualaikum bertemu kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah. Jam hampir pukul 12. Hari ini 13 hari bulan 3. Hari pertama saya berada di rumah customer ni. Syukur Alhamdulillah. Untuk casing saya dah siap. Dah siap buat laluan dia sampai ke ujung sana. Dan dekat sana kawasan DB dia. Untuk casing ni, tu dia punya point untuk aircon. Kita guna kabel 4mm mega kabel high quality, insyaAllah. So tu dia punya point untuk aircon. Kemudian ni dia punya highway. Kita guna casing 2x1. InsyaAllah besok kalau nak tambah-tambah point ataupun nak repair wiring-wiring yang lama, so kita dah buat siap-siap dia punya laluan. So boleh tumpang dekat dia punya casing. Ok, tu dia punya switch. Turun ke bawah, switch untuk aircon. Kemudian kita straight. Panas. Alhamdulillah, bulan puasa. Akbar. Ok, ni straight. Kat sini nanti kita buat dia punya T. Untuk straight, turun dia punya DB. Kat situ dia punya main DB. InsyaAllah saya ketebuk. Guna casing 2x4. Ok, ni wiring lama. Biasalah, dia pakai fly aja. Ok, ni keadaan wiring lama. Ok, right. Ini straight. Sambung lagi ke sana. Kita buat sekali point untuk water heater. Ada 2 unit point water heater. Yang sebelum ni tak follow spec. Dia looping pada soket guna kabel 2.5. RCCB special breaker pun tak ada. InsyaAllah nanti saya buat sekali. Tukar sekali DB. Ok, ni point untuk ke water heater yang pertama. Kat bawah ni bilik air. Untuk point water heater pertama. Kemudian kat bawah sana tu ada lagi satu. Ok, bawah sini ada lagi satu untuk bilik air bahagian luar. Saya kena pecah dinding ni, tengok macam mana. Pasal dinding yang kat bawah tu, bawah bumbungnya rendah daripada ceiling ni. So mungkin saya tebuk ceiling ni dulu ataupun macam mana nanti tengok. Ni kat sini pun ada point lama tapi agak sempit. Tengok nanti macam mana. Ok, last sampai sini. Straight sampai ke ujung sana. Ok, clear Besok kalau wiring lama rosak, so boleh guna je kita punya casing ni. Kita dah buat siap-siap. Nampak tu straight sana. So insyaAllah tak ada masalah untuk akan datang ataupun nak tambah apa-apa point. Ok, right. Nanti saya tunjuk point asal untuk bahagian water heater ni.
terbaik. Allahu Akbar. Tu kawasan DB. Sekejap kita tunjuk dulu. Allahu Akbar. Berhati-hati di atas siling. Jangan salah pijak. Allahu Akbar. Okey, kat bawah ni dia punya main DB. InsyaAllah nanti saya potong. Kita guna casing 2 kali 4 ni. 2 kali 4. Straight macam ni. Terus nanti sambung dekat dia punya. Kita buat sistem wiring tulang macam tu. Okey. Alright. Okey, kat sini dia punya switch aircon ni atas, dan ni dia punya point untuk aircon. InsyaAllah besok nak install aircon kat sini. Dan sini bahagian water heater. Okey, tu point yang baru. Turun situ. Kemudian sini dia punya switch. Dan tu dia punya water heater. Nanti kita pasang dia punya indikator. Okey, ni yang asal. Okey, yang asal buat macam itu, tak ada switch. So dia 24 jam hidup. Tak ada switch langsung. Dia direct. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, kat bahagian sini. Okey ni. Dia loop dengan soket ni. Tu atas tu. Dan ni dia punya switch. Okey, ni switch baru kita nanti. Kita tarik. Akan tembus dekat atas tu. Okey, kat atas tu. Alright. Bahaya. Syukur Alhamdulillah. Jam dah pukul 5.30 petang. Saya nak kemas-kemas nak balik. InsyaAllah esok ataupun hari Sabtu saya sambung. Okey, untuk point aircon dah siap. Turunkan dia punya wire. Ni dia punya pipe. Straight. Dia punya casing 2x1. Okey, ni outgoing daripada switch. Sebab wire 4mm. So besar. Sempit. Lepas tu saya pisahkan. Okey, ni switch outgoing. Yang tu switch incoming daripada DB. Bawah tu turun switch straight. Untuk point aircon, Alhamdulillah dah selesai. Kita lay kabel. Untuk water heater baru tarik 1 point. Okey, ni untuk water heater pun kita dah turunkan. Alhamdulillah dah tutup. Dia punya handbox straight. Allahu Akbar. Okay, ni dia punya kabel. Kita guna kabel high quality, insyaAllah mega kabel 1 core 10 4 square mm. Dan satu lagi kat sana water heater untuk nombor 2. Tu esok insyaAllah kita tarik. Allahu Akbar. Ini tak sempat nak pasang, casing dah habis. Casing tak cukup. Wah, ni dah siap tebuk. Dan bawah tu dia punya DB. Ni yang lama. Ni yang baru. Ini wire TMB ni rasa ni. Wire besar ni. Ni lah ni. Rasa ni wire TMB ni. Live neutral. Okay, alright. Allah Akbar.
Okay, jumpa next video. Assalamualaikum. Saya nak kemas balik, nak mandi, tunggu waktu berbuka. Bye-bye. Alhamdulillah. Okey, saya nak turun dan ni poin baru yang kita siap tarik tu DB asal dia. Ada 3 skirt poin baru kat situ. Kita guna semua kabel 4mm. InsyaAllah lebih berkualiti dan tahan lama. Alright.